Ceri Ceri. Hari ni tuan-tuan, hari ni mereka beri nak bersama dengan kita. Kita kena faham dan sedar talian hayat yang cuba diusahakan oleh Bersatu dan PAS ni hanyalah untuk menjaga temolok pemimpin mereka yang hari ni berhadapan dengan kes-kes mahkamah. Jangan kita mudah terpedaya dengan dakwah mereka. Kononnya hari ini Islam terancam, kononnya hari ini Melayu terabai dan sebagainya. Hakikatnya bila ada peluang untuk dia jadikan Melayu dan Islam sangat kuat di dalam negara ni, mereka tolak mentah-mentah. Kesimpulannya PAS dan Bersatu sudah mula menunjukkan bibit-bibit perpecahan atau perselisihan sebenarnya. Kamu cuba bisik kat telinga Hamzah Zainuddin dengan Afnan Hamimi. Bisik pelan-pelan. Kenapa mereka nak kerjasama dengan UMNO? Tanya dia. Mereka kan pernah kata UMNO tu lemah, tiada kekuatan. Kalau Muhyiddin punya mulut longkang, lagilah dia. Dia kata UMNO dah tunggang langgang dah nak masuk longkang. Hari ni tengok siapa yang nak masuk longkang. So, kalau lah UMNO ni dah nak masuk longkang, yang kau beria sangat nak memujuk UMNO. UMNO tak nak dah korang ni. Kenapa tergila-gila talak ni? Bila Bersatu dan PAS menyatakan keadilan untuk kesediaan untuk bekerjasama dengan UMNO, ia diibaratkan seperti satu kisah cinta di dalam movie di mana cinta tidak berbalas. Dalam lagu pun ada tuan-tuan, tapi berkaitan rasa rindu, seperti lirik sebuah lagu yang berbunyi, rindu hatiku tidak terkira, terkenang orang yang jauh. Ini lagu P. Ramlee tuan-tuan. Tuan-tuan, sebenarnya perasaan rindu ini normal bagi orang biasa. Tetapi agak tidak normal lagi tuan-tuan bila puak-puak gila kuasa ni, seperti kata Pak Ali dalam filem Madu 3 yang berbunyi, baik ada makna tu. Hari ini tuan-tuan, para pembesar mereka seperti Hamzah Zainuddin, Panglima Minyak Masak, dan Afnan Hamimi memainkan nada yang sama, iaitu sedia bekerjasama dengan mana-mana parti politik termasuklah UMNO. Lain macam bunyinya tuan-tuan. Yalah, bila berpisah atau bercerai dulu, macam-macam dicacinya kita, dihinanya kita, dikejinya kita, itik patah kaki lah, macam-macam jenis binatang dia sebut. Sekarang dah macam gila talak, dan dalam bahasa kasar nampak sedikit sasau tuan-tuan. Masihkah kita ingat tuan-tuan, ketika tubuhnya Kerajaan Perpaduan beberapa tahun yang lalu, apa yang mereka tak cakap, apa yang mereka tak burukkan UMNO ni tuan-tuan. Naratif yang digunakan cukup keji dan hina. Mereka menuduh Presiden mengkhianati UMNO bila bekerjasama dengan DAP. Mereka labelkan kerjasama ini sebagai AMDAP. Mereka lupa yang sebelum ada AMDAP, ada Bersedap, ada juga PASDAP. Selain itu, mereka cuba sedaya upaya untuk membunuh karakter ataupun karakter assassination Presiden UMNO dengan mengaitkan kes 47 pertuduhan di mahkamah. Sampai dia sebut Datuk Zahid ni wak 47 lah, macam-macam dia orang kata. Keputusan di NAA Datuk Seri Zahid pun dipertikaikan, dan mereka kata mereka tidak akan bekerjasama dengan UMNO selagi Datuk Seri Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi masih lagi bersama dengan UMNO. Dan dia kata UMNO tidak pejuang nasib Datuk Seri Najib. Macam-macam lagi lah tuduhan dibuat tuan-tuan. Mereka juga secara terancam menggunakan individu-individu yang telah dipecat daripada UMNO untuk terus memburukkan UMNO. Malah dari masa ke semasa menghasut ahli UMNO untuk membenci Presiden. Mereka memburukkan gabungan komponen Kerajaan Perpaduan dan memainkan sentimen politik kerjasama UMNO dan DAP. Tuan-tuan, mereka jadi terlalu sombong. Mungkin mereka rasa mereka mempunyai banyak kerusi di parlimen dan menguasai beberapa negeri di utara tanah air dan pantai timur.
Mereka boleh menghina siapa saja yang mereka mahu, tetapi mereka lupa di atas langit itu masih ada lagi langit, tuan-tuan. Mereka lupa pada Allah SWT, tuan-tuan. Setiap apa yang berlaku hanya dengan ketentuannya. Kita kena faham dan sedar, talian hayat yang cuba diusahakan oleh Bersatu dan PAS ni hanyalah untuk menjaga temolok pemimpin mereka yang hari ini berhadapan dengan kes-kes mahkamah. Bukan kerana rakyat atau kepentingan atau kestabilan bangsa atau negara pun, tuan-tuan. Kalau benar mereka jujur dari awal lagi, mereka akan terima pelawaan Kebaudulian Maha Mulia daripada Kebaginda Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah Yang Dipertuan Agong ke-16. Namun mereka memilih untuk menolak cadangan Yang Dipertuan Agong supaya mereka bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Hari ini, tuan-tuan, hari ini mereka beria nak bersama dengan kita. Cuba bayangkan kalau ketika itulah ada sekelumit di dalam hati Haji Hadi, di dalam hati Muhyiddin, memikirkan tentang soal Islam, memikirkan tentang soal Melayu. Mereka dah menang 73 kursi, lepas tu menang Padang Serai. Mereka ada 74 kursi. Anwar dan juga PH ada 82 kursi. Mereka akan membentuk sebuah kerajaan dengan 156 kursi. 156 kursi ni, tuan-tuan, 103 orang Muslim dan juga Melayu. Maknanya daripada 156 orang, 103 Melayu Islam. Maknanya Melayu Islam akan ada 2/3 dalam kerajaan yang dibentuk, di mana Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri ialah Muhyiddin Yassin. Tapi dalam hati tidak ada Melayu, dalam hati tidak ada Islam. Ditolak mentah-mentah permintaan Kebaudulian Yang Dipertuan Agong ke-16. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, kalau misalnya ketika itu mereka bersetuju 103, takkanlah tak boleh mematahkan DAP yang hanya ada 40 orang yang dia nak takut sangat dengan DAP ni, tuan-tuan. Jadi itu sebab kita jangan jadi bodoh, tuan-tuan. Jangan kita mudah terpedaya dengan dakwah mereka. Kononnya hari ini Islam terancam, kononnya hari ini Melayu terabai dan sebagainya. Hakikatnya bila ada peluang untuk dia jadikan Melayu dan Islam sangat kuat di dalam negara ni, mereka tolak mentah-mentah. Simpulannya PAS dan Bersatu sudah mula menunjukkan bibit-bibit perpecahan atau perselisihan sebenarnya. Kerakusan Bersatu sudah dihidu oleh PAS. Masing-masing sudah mula mencurigai antara satu sama lain. Sebelum nasi menjadi bubur, kedua-dua pihak cuba mencari talian hayat terakhir. Hendak bersama DAP semula memang mustahil. Hendak bersama PKR malu besar sebab pernah mengkhianati PKR. Mahu tak mahu terpaksalah dengan UMNO, kerana UMNO ada track record memaafkan pengkhianatan yang PAS buat satu ketika dahulu. UMNO juga pernah ada track record memaafkan pengkhianatan yang Muhyiddin dan Bersatu buat satu ketika dahulu. PAS hingga hari ini tak pernah memaafkan amanah dan pimpinannya. Bersatu sehingga hari ini, tuan-tuan, belum lagi lah nak bawa masuk Tun Dr. Mahathir ke dalam parti dia. Ini hakikat dan realitinya, tuan-tuan. UMNO je yang sentiasa bersangka baik, berlapang dada, bertolak ansur. Kalaulah misalnya kita terima puak-puak ni, tuan-tuan, bukan setakat bertolak ansur, UMNO akan ditolak beransur-ansur ke dalam gaung, tuan-tuan. Ini hakikat dan realiti. Kepada saudara punitan ni, saya nak beritahulah bahawa untuk Perikatan Nasional menjadi kerajaan menanti ataupun government in waiting sebelum PRU 16, gabungan parti-parti politik dalam komponen PN sendiri haruslah strong. Bukannya boleh sembang kosong je macam kau sembang ni, punitan. Sebagai Presiden MIPP, selain ilmu politik, kamu juga kena mahir ilmu calculation ataupun matematik. Sekarang ni kerajaan perpaduan ada 153 kursi, punitan.
lebih daripada 2/3 148. Nak masuk politik dan jadi presiden ni kena pandai sifir, jangan jadi bodoh macam Muhyiddin. 82 dengan 73, siapa lagi banyak pun dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tak tuntut kursi Perdana Menteri. Dia bagi laluan kat Dato' Sri Anwar, dia ambil kursi timbalan Perdana Menteri. Daripada jadi kluster mahkamah, lebih baik dia jadi timbalan Perdana Menteri. Kan? Kuang-kuang dia jalan ke sana ke sini, pergi jumpa Nikaji ke, pergi bawa Puan Sri Nuraini jalan-jalan, ada juga bunyi siren tu, weng wong weng wong weng wong kan. Sekarang macam mana kan? Van dekat apa tu penjara Kajang duk panggil je, Abang Din meh. Kecil masalah kan. Saya nak tanyalah kerajaan menanti celah mana tu kan. Begitu jugalah hasrat untuk menjadi kerajaan menanti ataupun government in waiting selepas PRU ke-16. Nasihat saya lah kan, sebelum kamu bercita-cita ke arah tu, lebih baik kamu fokus pada gerak kerja di lapangan terlebih dahulu, khususnya menambah hati pengundi India. Jangan hanya gah di atas kertas saja seperti mana yang kamu lakukan semasa berada di dalam MIC dulu. Bagi saya, MIC sebenarnya adalah platform politik terbaik untuk kamu membela dan menjaga kebajikan masyarakat India. Kena ingat, MIC telah menaikkan nama kamu sebelum ni, Punitan. Sebelum kita pergi China dulu, berkursus 3 minggu dekat Nanning. Tapi itulah politik, tuan-tuan. Di usia muda dan masih baru, kamu menjadi tidak sabar dan ambil keputusan meninggalkan MIC dan Barisan Nasional demi agenda politik peribadi. Berbalik kepada angan-angan kamu ni, government in waiting ni, saya ingin syorkan agar visi riset 2027 yang dilancarkan oleh Perikatan Nasional baru-baru ni, seelok-eloknya kamu terjemahkan terlebih dahulu ke dalam MIPP. Terjemahkan juga ke dalam Bersatu dan PAS serta gerakan tak gerak tak makan ni. Reset semua geng-geng pengkhianat dalam Perikatan Nasional. Jangan wayang banyak sangat. Reset terlebih dahulu pemimpin-pemimpin yang tiada integriti dan dikenakan pertuduhan kes rasuah seperti Abang Din Tompok ni. Tukarlah. Dulu dia pun tak nak ambil Datuk Zahid kerana kononnya dia tak nak ambil pemimpin yang ada kes mahkamah. Sekarang dia ada kes mahkamah, boleh pula dia jadi pengurusi Perikatan Nasional. Tukar. Lagipun bukan dia tuan punya kursi terbanyak. PAS patutnya diangkat menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Ini adalah bapa segala riset yang perlu kamu fokus, yang patut kamu buat. Kalau boleh, minta PM riset strategi untuk plan cara bawa balik menantu yang hilang. Bukan permata yang hilang, menantu yang hilang. Lagi satu, riset sekali. Negeri-negeri SG4 ni, sampai hari ni tiada khabar berita langsung macam mana nak urus negara pada PRU ke-16 nanti. Sedangkan keempat-empat negeri ni tak mampu diurus. Riset sekali. Dengan penasihat SG4 tu kamu riset lah. Dah expired dah, tuan-tuan. Dah berapa puluh kali expired dah. Tapi kamu pakai juga orang-orang yang dah expired ni. Jadi kesimpulannya, selepas kamu riset semuanya, kamu cuba bisik kat telinga Hamzah Zainuddin dengan Afnan Hamimi. Bisik pelan-pelan. Kenapa mereka nak kerjasama dengan UMNO? Tanya dia. Mereka kan pernah kata UMNO tu lemah, tiada kekuatan. Kalau Muhyiddin punya mulut longkang, lagi dah dia. Dia kata UMNO dah tunggang langgang dah nak masuk longkang. Hari ni tengok siapa yang nak masuk longkang. So kalaulah UMNO ni dah nak masuk longkang, yang kau beria sangat nak memujuk UMNO tak nak dah korang ni. Kenapa tergila-gila talak ni? Kena tanya Punitan. Tanya. Jadi pada saudara Punitan yang bermimpi dan berangan-angan di siang hari ni,
Sebenarnya tak salah nak berangan, kan? Ataupun nak berlakon ke, nak wayang pacak ke, tak ada masalah. Soalan saya buat saudara penonton, kalau Hamzah Zainuddin dan Afnan Hamimi teringin untuk bekerjasama dengan UMNO, kamu pula tak teringin ke untuk bekerjasama dengan MIC? Tanya aja, jangan marah Okey. AB Channel.